Okay, sekarang kita dekat mana? Sekarang kita dekat Lotus Bagan. Okay, Bagan Ajam. Okay, hari ni kita dekat stesen minyak. Okay, kita tengok semua ni minyak. Ni untuk minyak ni semua untuk masak. Tapi hari ni saya nak tahu ada dua benda. Okay, ada beza tak olive oil yang ini dengan yang ini? Okay, yang ni nama dia extra virgin olive oil. Yang ni mana yang sesuai untuk masak? Okay, ini ke ini? Okay, sebenarnya kebanyakan orang selalu beli ni, ingat ini untuk masak, ini tak untuk masak tau, ini untuk dressing saja. Okay, ini untuk dressing. Kalau kamu nak stir fry, roasted ke, better ambil yang ni. Ini memang khas untuk grill lah. Okay, jadi bukan yang ni. Okay, jangan salah pilih. Dapat informasi tak? Okay, informasi yang simple. Ini extra virgin ni. Okay, yang ni refine lah. Okay, dia proses dia jadi itu jadi jernih sikit. Yang ni bagus untuk kalau kamu nak dressing. Okay, buat salad boleh. Yang ni kalau kamu nak goreng-goreng, stir fry, grill. Okay, pakai olive oil yang ini. Okay, jumpa lagi next video. Jangan lupa share, like, komen.